Okay, kan sekarang Gen Z kan gadget tu mesti sentiasa ada kadang-kadang kan. Kadang student, kadang live tu anytime anywhere. Kan kadang-kadang earphone, accessories. So macam mana korang handle lah? Okay, kalau saya tanya saya simple je kan. Tapi tak adalah rampas. Kita tegur direct dekat dia dulu. Kata kau simpan dulu kan. Jangan pakai sekarang. Sebab kalau saya nampak nanti saya ambil. Saya buat harta saya ni. Tak ada ragut. Tapi kita larang lah benda tu, tegur dan larang. Tapi dengan pendekatan yang berhemah. Berhemah. Macam ni ada dalam kelas student buat live. Banyak sangat. Ada yang Ada yang kena balik bata. setakat ni tak kena balik bata tapi dia dapat jelang gemar. Tak adalah. Cuma saya just bagi tahulah, you are not allowed. Okay, saya akan cakap, okay, now saya dah nak start demo, please tutup apa yang patut tutup, simpan apa yang patut simpan, and then kita nak start class, and then saya akan cakap lah, in my class tak boleh ada handphone, no handphone allowed. Kalau jewelleries ke apa pun, saya dah beritahu awal kelas, before you nak masuk in my class, you kena take out everything, simpan. I don't want to see any jewelleries in my kitchen. So basically FIM dah ada rules SOP lah. Pakai dalam puasa kan. sebab benda tu chef lecturer kena implement. Dia kena actually dengan student, dia kena sekarang ni kita kena always remind dia orang. Kadang-kadang ada je yang masuk pakai gelang, pakai earring. Saya akan cakap, buka. Itu je lah. Satu lagi saya perasan lah, mungkin zaman kita dulu tak ada macam viral ni. So sebenarnya sebab tu macam kekerasan tak ada orang. Macam sekarang kan sikit-sikit rakam sikit kan. Mungkin membuatkan kita lebih berhati-hati kot kan. Betul. Zaman dah berubah tu. Tapi I think apa yang kita buat ni untuk kita bagi tahu benda yang betul. So saya katalah the generation zaman sekarang kadang-kadang bila diorang record buat live ke apa benda yang tak elok, diorang tak fikir what is the consequences of that thing. Apa yang akan jadi kan. Yes.